Umpan saya pakai ni cacing. Lepas tu ada umpun-umpun. Lepas tu ada juga udang. Ini udang untuk pancing lah. Anak udang, ada udang. Jadi kita pelbagaikan lah. Ikut kadang-kadang dia nak makan yang cacing, kadang-kadang dia nak makan yang udang, kadang-kadang dia makan umpun kan. Tengok tu, ada pokok bergerak sendiri. Pulau. Ada pulau nak berpindah. Daripada mana tak tahu lah. Pada tiba-tiba je sampai sini lah. Dia akan terus je lah berjalan sampai dia berhenti ke mana-mana sangkut. Akhirnya saya dapatlah naik dekat atas bot sampan. Bot ke sampan? Bot fiber. Suami saya selalu naik ni. Dia cari udang galah, selalu dia naik ni. Jadi saya nak rasa juga kan naik ni macam mana. Oh, begini rasanya. Okey, kita teruskan memancing dekat sini. Ikan. Macam mana bunyi ikan tu? Dam du 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 di dam. Du di du di dam dam du di du di dam. Dayung sampan. Dayung pun kiri kanan tak reti. Ada orang tu pandai, dia dayung tegak lawan arus ni, berat sikit. Ikan apa? Lama. Ikan gelama. Besar, alhamdulillah, ya Allah. Lama. Satu video, satu gambar, satu atas sikit gambarnya. Atas sikit, gelap. Okey, satu dia. Alright, cantik. Ikan lagi, alhamdulillah. Saya hari ni rezeki saya nak cari udang, tapi rezeki saya tak ada udang. Saya dapat ikan. Jadilah. Alhamdulillah, hari ni hari pertama pula. First day. Pertama kali bawa isteri mancing udang yang dikumpau je udang. Dapat ikan je. Alhamdulillah. Dapat pengalaman lah dia naik bot kan. Sebelum ni dia dengar-dengar je lah. Dia tengok saya pergi kan. Hari ni saya bawa dia mancing, naik bot, mancing sendiri, belajar. Nanti kita akan up tunjuklah hasil dekat Peta Darat nanti, insyaAllah. Hari pun dah senja, kita pun dah nak balik. Terima kasih sebab nonton Ikan Selam channel. Terima kasih subscribe. Jangan lupa share, like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Kuala Sepayang, Jeti Easy. Nanti kita akan letaklah nombor telefon kat bawah. Okey. Tengok. Kasar juga tu.